Sikit video ni bagi siapa dia nak ngaji necang jadi sunฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานีtu dia buka ngaji necang 3 bahagian semua reh. Gapo dia atik kita mari dengan klip ni bersama reh. Jadi hak dia buka tu 3 bahagian semua. Satu, cang đơn sảiไฟ naik akan. Yang keduanya, cang som และ bambrung raksa รถ จักรยานยนต์ Yang ketiga, cang si รถยนต์ reh. Semua ketiga-tiga bahagian ni ngaji free reh. Ngaji free tak kena bayar khas semak reh. Tak kena bayar hargaฝึก reh. Lepas tu tempat duduk free, makan ni free. Lepas tu baju ngaji pun free juga reh. Siapa dia setuju, wak siap peleh-beleh reh. Guna sumbat dia ambil orang jatuh umur 17 sampai 50. Baca bahasa Thai boleh, buat lop kunhan boleh. Lepas tu habis tempat ni naik ke atas. Masa dia obrom tu 3 bulan semua reh. ฝึก ภาคทฤษฎี dengan ปฏิบัติ ni 2 bulan. Satu lagi bahagian ฝึกงาน di สถานประกอบการ. Hak ni di masa sebulan reh. Lain lagi hari ngaji hari Senin sampai hari Jumaat reh. Lepas tu orang hak ngaji tu kena duduk situ reh. You ประจำ Siapa yang nak ngaji boleh pergi semak reh di sekolah โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ duk di Rusmile reh. Kalau rasa tak ada kaki tangan nak pergi tu boleh semak online. Nanti saya nak hantar QR code dalamช่อง komen. Dia buka rap semak tu hari atau masa wela rasakan reh. Satu hak dia tak buka wela rasakan iaitu Senin sampai Jumaat pukul 8.30 sampai pukul 4.30. Tu dia. Siapa dia rasa ada pedah video ni tolong check kepada saudara kita reh. Okey, wassalam.